Ramai orang bercakap tentang detox usus, tapi jarang orang bercerita kesihatan usus secara keseluruhan yang bukan sekadar detox. Antara cara untuk kita jaga kesihatan usus ni adalah dengan kita memahami satu kehidupan yang dipanggil probiotik. Probiotik adalah kuman baik yang hidup di dalam usus kita ni. Ada berjuta-juta kuman baik yang hidup dalam usus kita ni. Ada kuman baik, ada kuman tak baik. Nak buang kuman tak baik di dalam usus kita ni adalah sangat mustahil. Kerja kita adalah dengan menjaga keseimbangan kuman baik dan juga kuman jahat dengan melebihkan kuman baik di dalam usus kita. Sebab tu ada, kalau anda pernah dengar, suplemen probiotik, minuman berkultur. Tu antara makanan ataupun minuman yang nak jaga usus kita lah. Tapi ada lagi makanan lain yang juga mengandungi probiotik yang kita boleh makan untuk menjaga kesihatan usus kita ni. Contohnya, budu, belacan, cincaluk, tempoyak. Ini semua yang kita cicah dengan ulam tu kan. Lepas tu kita ada juga makanan lain. Contohnya tempe, pekasam. Kalau international sikit tu ada kimchi, ada miso soup, dan antara yang biasa kita amalkan juga ialah yogurt. Ini semua makanan yang boleh membekalkan probiotik yang baik kepada usus kita. Yang kalau boleh anda perlu makan setiap hari. Sebab tu saya sangat recommend untuk anda makan nasi putih setiap hari. Sebab anda boleh makan dengan ulam. Anda boleh cicah kan. Budu, belacan tu kan semua sedap-sedap yang menyelerakan bila kita makan. Tapi janganlah makan secara berlebihan. Sebab tu kita kena buat intermittent fasting. Untuk kita kawal, kita jarakkan waktu tempoh makan kita ni. So, janganlah kita hanya tahu tentang detox usus ni. Ambil tahu tentang probiotik juga untuk kita menjaga kesihatan usus kita secara keseluruhan.